Let's go, dapatkan 3 poin pertama. Oi, jangan. Aku buktikan siapa kiper terbaik kat sini. Oi, kau nak tahu tak? Tadi kiper Jepun kan cabar Shihan tau. Kiper dia tu cabar apa? Cabar siapa kiper terbaik. Aca-aca yang kau kiper terbaik. Ni makan ni. Ya re. Alah, tu sebab selalu je. Ni aku bagi kuat sikit. Ya re. Apa susah sangat nak bolos ni? Pas. Ni, kali ni mesti confirm gol ni. Ya re. Wes, gila betul kiper dia tu. Macam mana Shihan, ada lawan tak? Dia ingat dia seorang je boleh. Aku baca doa biar korang tak dapat tembus. Itu main bomo kah? Ref, dia orang main bomo ref. Oi, kau main bomo tadi lah? Mana ada tadi aku baca doa je. Orang kalau makan mau baca doa. Tak ada. Sebab kau dah main bomo tadi, penalti untuk Masyidah. Mantap. Aduh, mata saya rasa nak berasa dah. Aduh. Dah kasih penalti pun tak gol. Belagak juga ni kiper. Tak apa, biar Watashi settlekan. Jangan. 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 Aduh, terlepas jatuh pula. Jangan. Padu saksian. Ini bukan lawan bola ni. Ini lawan kiper ni. Bagi korang, siapa terbaik? Cukup sikit.